Hari ni aku dah ajak korang makan dekat Meledak Station tau. Shell out paling murah kat dalam Melaka. Ikan bakar pun paling murah. Tapi ni apa ni? Ni apa ni? Ni semua pasal Shockwave. Dari Melaka. Melaka best. Dah susah dah tau aku nak makan. Bukan main penuh. Syah paling ramai. Aku tak pasal-pasal kena booking table. Parking dia memang standby kan. Kau tengok kedai dia? Syah paling ramai. Kau tengok dia ada set bulan. Set bulan RM50. Set panas RM50. Ni shell out Ni pun shell out. Set mama RM90 macam-macam dia bagi kau. Set combo meletup RM99 pun sama, macam-macam dia bagi kau. Set purnama 100 macam-macam dia bagi kau. Set mama RM90 kalau tak silap lah harga dia. Ada shell out biasa dengan shell out buttermilk. Ada sotong, ada kerang sambal, ada ikan siakap, sayur kailan ikan masin untuk 5 orang makan. Dia kata untuk 5 orang makan. Kalau macam ni bukan untuk 5 orang. Ini paling kuat 6 atau 7 orang. Okey, yang ini aku pilih sos yang paling pedas tau. Isi ketam dia. Aku cakap jujur terus terang. Kau gigit, ujung-ujung dia pahit sikit. Tapi dia punya sos ni, sambal ini pedas. Pedas ni kita boleh enjoy lagi. Dia ada masam, manis tapi dia belek. Ni kek lah, tapi kek dia tak sampai. Overall untuk sambal yang pedas ni, kalau craving seafood, kau boleh datang sini. 85/10. Padu shell out buttermilk dia. Dia ada kupang, dia ada lala. Lala dia kau tengok lala dia tak berpasir langsung. Aku pernah dapat lala ni berpasir dekat dalam ni. Yang kita kunyah bukan lala, pasir. Okey. Buttermilk dia padu. Lemak berkrim, tak muak, ada hint pedas sikit. 90/10. Padu gila buttermilk dah. Sekarang pukul 9.03, orang masih lagi beratur kat luar ni. Apa jadi ni? Apa dah jadi? Apa jadi ni?